Itu realiti yang kena jaga. Itu yang saya pernah ada dulu abang seorang tanya, macam mana nak kenali? Kan? Kalau dah sana tak, sini tak kenal, sana lagi tak kenal. Saya kata ni bang, abang kan nak penyu. Dalam hadis Nabi SAW dan Muslim, Allah Ta'ala menjelma pada mereka kali pertama bukan di atas rupa yang mereka kenal. Jadi ada orang gunakan dalil ni, geng-geng ilmu hakikat, dia kata kau tak kenal kat dunia, macam ni kenal kat sana. Tapi ni saya ajar jawab balik pada diorang. Bila orang kata macam tu kan, ustaz kau tak kenal dekat sini, macam mana kenal kat sana? Ilmu kita lepas kita bangkit dari kematian bukan ilmu ketika di dunia. Macam orang yang belajar tentang jawapan soalan kubur, tapi bila mati nanti dia kena jawab. Kalau amal tak ada, hafal lah, jadikan zikir. Malaikat tanya man rabbuka, kalau kita amal kita memadai, mulut kita akan berkata-kata. So ucapan kita hanya berlaku dengan amal. Demikian juga ilmu kita lepas kita bangkit dari kematian, dia bukan ilmu kat dunia. Dan kita semua sebenarnya telah pun mengambil penyaksian kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf, kisah Adam AS, dikeluarkan semua keturunannya. Beliau Ta'ala kata alastu bi rabbikum, semua dah kenal dah sebenarnya, cuma dihilangkan. Nanti kita bangkit daripada kematian, nanti kita akan dapat ilmu baru. Ilmu baru tadi apa bahasa akhirat, jangan sibuk hafal bahasa Arab, belum tentu lagi awak tak tahu kan. Duk hafal tiba-tiba tanya soalan ke bahasa lain, jenuh juga kan. Pasal dia jawab nanti amal, bukannya jawab tu ilmu yang awak hafal ni. Ilmu kita ada, amal tak ada. Amal tak ada guna. Dia tak ada macam dalam ni ada matan, ada apa kan, jumpa malaikat sebut matan apa ke, geng-geng belajar apa pondok biasa main-main pelawar macam tu. Dia soal jawab nahu dengan malaikat, sepak dia malaikat tu. Ya tahu kenapa? Tak, saya sekolah dulu memang ada lah ustaz dia buat lawak tajuk tu. Dia kata man, apa maksud man? I'rab. Tak ada dalam kali ni. Saya bawah, tak saya bawah. Dia bukan Nabi. Itu masalah dia. Orang kita ni suka kan tu. Jadi realiti dia kena ni jugalah, kena faham. Tapi ala kulli hal, bila orang cakap macam tu, saya pun kata ilmu kita lepas kita bangkit dari kematian, ilmu penyu punya anak. Tahu anak penyu? Contoh anak penyu kan, bila dia keluar dari lubang, dia tahu tak dia penyu? Tahulah. Takkan tak tahu dia penyu. Mak dia tak tinggal nota, tapi dia keluar, dia lari mana? Ke laut. Mana ada penyu masuk kampung? Kan ada kot ke Kedah ke jadi, tak ada kan? Penyu keluar dari mana? Masuk kampung. Ke laut. Awak pusing lah badan dia, ke mana dia pergi ke laut juga. Lepas tu bila dia masuk air tu, dia tahu dia penyu. Spesies apa, jantan ke betina dia tahu. Tak intai pun, macam mana dia tengok, dia tahu tak ada penyu. Ini ilmu lepas kematian. Semua dah diinput. Hatta Nabi kata dalam Sahih Bukhari, kamu lebih kenal rumah kamu di syurga banding rumah kamu di dunia. Awak dah bina kan dah solat sunat 12 rakaat sehari semalam, yang Nabi kata man salla lillah sintan asyara rakaatan fi yawmin wa lailatin banallahu lahu biha baitan fil jannati. Allah Ta'ala bina untuk di rumah di syurga. Solat 12 rakaat sehari semalam, Allah Ta'ala bina rumah di syurga. Awak dah tempat dah. Kalau memang awak ada tempat, awak masuk, tak ada malaikat pegang buku leja. Apa nama? C13. Apa? C16. Mana ada? Keluar tu semua tahu. Semua tahu rumah masing-masing. Tak ada siapa silap masuk rumah. Masuk, alamak Mat, sorry Mat, terjumpa bidadari kau. Mana ada? Ini kena faham. Lepas tu bila orang tu kata macam nak kenal Allah Ta'ala ni ketika di Mauqif nanti, bila datang semua kena sembah ikut apa dia sembah. So soalan, bila Allah Ta'ala datang kita nak kenal macam mana? Tak usah bimbang benda tu, amal dia. Beramal saja dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan bukakan untuk kita jawapan berkenaan. Tapi kalau kita tak beramal dengan betul, kita akan ikutlah macam orang munafik. Tanya tentang Nabi, aku dengar orang cakap, aku pun cakap.
Itu realiti yang kena jaga. Itu saya pernah ada dulu abang seorang tanya, macam mana nak kenal ni? Kan? Kalau dah sana tak sini tak kenal, sana lagi tak kenal. Saya kata ni bang, abang kan anak penyu. Simple je, anak penyu. Sebab banyak binatang orang tak jadikan untuk kita ambil iktibar. Dia lahir-lahir menetas tu, tanpa panduan tadi, Allah Ta'ala dah masukkan input. Macam tu bila kita mati nanti bangkit akhir kiamat, kita tahu nak pergi mana. Tak ada siapa duduk tunggu penengung dalam lubang kubur. Nak buat apa? Tak ada, semua akan bangun. Pergi ke mahsyar. Tak ada siapa kata tak reti nak pergi mana. Cuma jalan tadi mungkin lain lah. Ada merangkak, ada tegak atas dua kaki, ada pakai muka macam ulat. Itu akan ikut amal masing-masing. Tapi tak ada siapa tak reti, tak tahu nak buat apa. Semua tahu dah. Semua nafsi-nafsi ketika itu. Itu kena faham betul-betul. Supaya jangan sampai dia kena kelentong geng-geng sesat ni. Dia umput lepat-lepat tanya, macam mana tak kenal dekat sana? Ini Sahih Muslim cakap ni. Tapi yang geng-geng sesat ni kadang ada juga yang pandai baca hadis ni. Dia dapat mana siapa bagi dah. Tapi hadis sahih. Jadi bila Nabi kata apa, orang ramai akan jawab. Dia kata nantazir rabbana qala ta'ala ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Fayaquluna, mereka berkata hatta namdura ilaika, tak sampai kami lihat kau sendiri. Yang imam yang kat sini yang dia nak istishhad adalah lihat. Memang dalam hadis Sahih Muslim tu pun Allah Ta'ala menjelma pada mereka dengan rupa mereka tak kenal. Mereka kata engkau bukan Tuhan kami. Allah Ta'ala menjelma kali kedua dengan rupa mereka kenal. Dia kata engkau lah Tuhan kami. Apa mereka bergerak ke arah sirat. Itu pergerakan kita di mahsyar nanti. Disebut dalam Sahih Muslim dengan panjang lebar. Boleh tengok kat sana Qala, sabda Nabi, fatajalla lahum, dia menjelma kepada mereka Ta'ala. Ini sebenarnya yang istishhad dia adalah masalah lihat. Nak kata tentang lihat. Di mahsyar nanti akan lihat. Okay. Wa dzakara al-haditha bitulihi. Dan sekali lagi, dan beliau sebut dia hadis dengan panjangnya. Dia sekarang ni maksud dia ahli sufi refer balik kepada Imam Syafi'i sebut hadis dengan sepanjangnya. Fadallat hadhihi al-ayatu ala anna Allah Ta'ala, maka ayat ini kita baca tadi menunjukkan kepada bahawa Allah Ta'ala yura fil akhirati, dilihat pada hari akhirat, bila raibin wala syakkin, dengan tanpa keraguan, tanpa syak. Itu pasti dilihat di hari akhirat nanti. Okay.